La ilaha illallah. Tak tahu pun pak aku Kopassus. Tak tahu. Siapa pun tak tahu. Pak aku tak cerita korang ah. Ha? La Pergi dengan ilaha. Allah, pergi dengan Mak Kun. Mak Kun. Mak Kun jadi duta sana. Mak Kun dia beli kawan sana. Ni Meja Daud. Daud Ataci sana. Datuk Rodi. Rodi ke sana, pergi masa dulu pergi sana 5 pegawai. Lepas tu Alih Bozo ini kuku tu yang meninggal tu. Lepas tu Datuk masuk Korea. Bagok, Grimeri pula bagok. Bagi Grimeri pula. Kopassus ni Mary asal dia. Oh, Meri Asal Kopassus masa tahun dia. Tahun 70. Satu bulan. RPKD. Allah. RPKD, Remember Manual Grand. Dia RPKD di sini, RPKD, Remain Gerak Kat Tamat La ilaha illallah pak aku. Angkatan Darat Pak Republik aku. Indonesia. Tak tahu pak aku ada Raspberry Kopassus. Dia dapat ketat. Dia. Dia asal. Sungguh tidak disangka di sebalik wajah yang sederhana tersimpan rahsia perwira negara yang mempertahankan kedaulatan tanah tercinta. Orang lama berbakti dalam diam, memikul rahsia yang tidak pernah dicanang, bukan mencari nama dan kemasyhuran, tetapi berjuang agar Malaysia terus aman. Wahai generasi muda dan belia, carilah sejarah sebelum ia hilang ditelan zaman. Andai anda leka dan alpa, tidak akan ditemui mutiara pengorbanan. Jadikanlah kisah mereka sebagai pedoman agar kita berjalan ada panduan, kerana keamanan yang kita idamkan dibayar dengan darah, air mata dan pengorbanan. Komunis durjana membawa kehancuran, meragut nyawa dan menguji kesetiaan. Sejarah hitam jangan sesekali kita lupakan, kerana lupalah pintu kepada kehancuran. Hari kemerdekaan menjelang tiba, renungilah kembali perjuangan perwira. Musuh tidak pernah tidur, kita janganlah alpa. Musuh sentiasa mencari ruang memecah belahkan negara. Tanpa perwira yang telah berkorban, tidak akan Malaysia megah hingga ke hari ini. Pengorbanan dan keberanian mereka janganlah dilupakan. Inilah bayaran untuk sebuah keamanan dan kebebasan. Bangunlah wahai anak muda dan belia. Janganlah kamu leka dibuai kesenangan. Jangan tidur dibuai mimpi yang lena, agar tiada penyesalan yang tiada berkesudahan. Wahai anak muda golongan belia, peliharalah Malaysia, warisan yang dibina dengan pengorbanan para perwira. Kenangilah jasa mereka agar tidak sia-sia, untuk dijadikan peringatan kepada anak bangsa.